Okey, yang ketiga. Okey, tahu tak ni guna strategi just in time. Tadi real time. Tadi pantau stok real time, ni just in time. Apa tu? Okey, ni saya baca Tak boleh baca je. Dia adalah strategi pengurusan stok di mana perniagaan tu hanya menghasilkan sesuatu barang tu bila diperlukan. Maksudnya kat sini bila ada order baru restock ataupun bila ada baru buat. Contoh adalah kalau kata kita ambil contoh kalau ada kuih raya boleh ambil contoh kuih raya kan. So kalau kata kita agak-agak kita buat dulu dalam berapa? Dalam 5 kalau dia yang buat kuantiti yang rendah dululah. Betul, 50 balang. So kalau agak-agak dah tinggal 10 ke 5 ke dan kita rasa stok ni kita tengok daripada data kita stok ni laris. Boleh buat lagi. Baru so kita buat. Jangan kita buat banyak terus. Point dia kat sini jangan kita terus ambil stok tu banyak ataupun sediakan stok tu banyak tanpa kita tahu kan demand tu macam mana. Betul. Maknanya kata in time tu bila habis yang baki 10 balang tadi tu baru kita tambah lagi. Baru kita buat. Maknanya kata masa benda tu dah berkurang kita dah sedia untuk top up. Betul. Kita sedia semasa produk tu kuantiti maksudnya maksudnya kita jangan sediakan stok tu banyak. Terlalu awal. Jangan sediakan stok tu terlalu awal. Okey, tujuan dia, kenapa baiknya kita guna strategi just in time ni adalah untuk mengurangkan kos penyimpanan. Okey, kalau terlalu banyak, nak simpan dekat mana kan? Mana tahu kalau kata dia buat bisnes kuih raya terlalu banyak dah tak cukup dah. Dekat kedai dia mungkin kena sewa kedai kedua. Kos lagi kan? Lagipun ataupun produk tu dia bukan sekadar untuk kita kata apa kena kos untuk sewa, kos untuk pekerja juga kena fikirkan kan bila banyak stok perlukan tenaga yang ramai untuk uruskan stok tadi dah untuk production. Elakkan pembaziran dan meningkatkan kecekapan operasi itulah tu yang semua kita dah sebut tadi. Okey, kita tengok step by step macam mana strategi just in time ni. Okey, yang first adalah kita kena tengok dulu data jualan lepas. Sama juga masih data. Nak katanya data tu penting sangat lah. Dalam apa-apa strategi yang nak buat untuk uruskan stok ada data tu paling first lah cakap. Berulang-ulang kali. Lepas tu kita tengok tahun lepas kita tengok produk mana yang paling laris dan berapa orang beli. Produk apa yang paling laris, berapa orang beli. So daripada situ kita tahulah, contohlah kalau tahun lepas kan, kalau lelaki ni biasanya kalau contohlah macam baju kurta warna hitam, sebab kat sini saya bagi contoh warna hitam kan. So kita tengok kalau tahun lepas baju kurta warna hitam yang menjadi pilihan paling laris, tahun ni pun kita boleh keluarkan baju warna hitam tu lebih lah berbanding dengan warna lain. Kalau fashion ni lelaki dengan perempuan dia lain sikit kan. Kalau perempuan, kalau tahun ni banyak hitam, tahun depan jangan keluar hitam. Tak tahu lagi. Betul. Tak pakai dah. Perempuan tu lain tak pakai hitam. Dia akan itu kita perempuan lepas sebab kita perempuan kita tahu. Betul. Okey. Complicated sikit perempuan ni. Yang kedua, macam mana nak guna strategi just in time ni. Yang kedua adalah kena cari pembekal yang boleh hantar cepat. So penting juga tu. Betul. Kalau kena cari pembekal yang boleh beli stok tu cepatlah. Mungkin 1 ke 3 hari dan dalam masa yang sama kena ada backup. Kalau pembekal tu tak boleh hantar cepat, kena ada backup lah yang boleh hantar dalam masa 2 hari ataupun dalam masa yang terdekat lah. Sama dengan pembekal kita kan. Alright. Yang ketiga, sama juga tadi kan kita ada sebut gunakan sistem untuk pantau stok kan. Ada dalam strategi just in time ni kena gunakan sistem lah untuk pantau stok. Baru kita tahu, contoh macam dalam sistem Squarelet kita ada satu features stock balance report ke. So daripada situ kita tahu yang berapa stok terkini. So yang mana kurang masa kita boleh top up lah masa tu. Yang mana masih banyak jangan. Ya, betul. Okey. Alright. Okey, yang keempat adalah guna pre-order. Gunakan pre-order. So pre-order selamat kan? Kita tak payah sediakan stok yang banyak. Kita buat pre-order. Kalau betul, kalau kita dapat order 1,000 je yang kita keluarkan. Betul. So takkan berlaku lebihan stok dekat situ. Okey, yang keempat pastikan penghantaran tu lajulah kepada pelanggan. Itu paling penting kan, sebab dalam strategi ni dah guna pre-order kan, dia dah ada masa menunggu. So penghantaran tu kena cepatlah. Alright.
Alright, okay. Yang keenam adalah pantau jualan dan buat keputusan cepat. Setiap hari kena tengok berapa sale, kena pastikan stok yang cukup. Sebab tu dah tadi kepentingan sistem tu. Macam tadi Inas ke Intan sebut, kalau buat manual susah juga tu kan. Sebab kita kena sentiasa update. Tapi dalam sistem kita masuk je, kalau kata dalam macam sistem Skoilert kan, kita masuk je dalam shop admin tu, kita dah boleh nampak dah berapa sale, berapa kita punya stock balance. Kalau kata stok tu berkurang, sistem dah bagi notifikasi dah. Kita Untuk alert kita lah. Untuk alert. Selanjutnya kita Betul. kena buat. Okey. Alright, okey. Okey, poin seterusnya untuk strategi untuk uruskan stok kan. Gunakan strategi promosi untuk habiskan stok. Mungkin dalam kita analisis tu mungkin dalam kita dah buat keputusan tu, mungkin tahun tu akan ada jugalah produk yang kita kata kurang laris. So apa yang kita boleh buat kat situ adalah kita kena bila kita dah dapat data tu, kena terus cepat buat promosi. Ada macam-macam promosi yang kita boleh buat. Apa promosi yang kita boleh buat, Intan? Combo. Flash sale boleh juga kan? Flash sale boleh. Combo tu yang tak laris. Yang tak laris. Kita bagi jam dalam tempoh 24 jam, diskaun 50%. Bagi voucher kan, buat voucher. Kita kalau tengok benda tu kan, Kita akan beli. Kena beli, tapi nampak murah ni. kena beli. Itu Intan pun ada sebut kan, kena masukkan elemen FOMO. FOMO kan. Dan Urgency lah. urgency kan. Dan betul. Kita masukkan elemen-elemen tu supaya orang kena beli ni. Kena beli. Rugi kalau tak beli. Rugi kalau tak beli. Harga murah pula. Betul. Itu antara yang kita boleh buatlah dengan strategi untuk habiskan stok. Kita buat promosi, voucher, special offer, combo, flash sale kan. Alright, okay. Seterusnya kita ke dah kita buat promosi, mestilah kena buat hebahan. Itu adalah poin saya seterusnya, kena buat hebahan promosi kepada pelanggan. Macam biasalah guna Instagram, TikTok ke Facebook, blast WhatsApp WhatsApp blast kan, guna WhatsApp blast, tulis tu promosi besar-besaran. Tulis promosi besar-besaran. Tak nampak lagi tak tahu. Selalulah live kan. Kalau kita tengok, kita dapat data tadi, orang suka beli dekat TikTok tu sebab buat live. Kita buatlah live. Kalau tak membeli dekat TikTok pun, kita bagi dia direction cara nak beli dekat kita macam mana, melalui website ke. So Live ni maksudnya promote secara live. Promote secara live. Tapi bagus juga lah live ni sebab orang boleh nampak dengan dia daripada depan kan, nak close up ke. So orang nampak kualiti. Sama macam baju kan. Baju lah paling penting selalunya. Betul? Kalau kuih macam mana? Tengok dia makan. Itulah kuih macam mana. dia makan, dia review sedap. Kalau macam testimoni. Tapi kalau kuih lah, kalau kuih kadang kita mesti akan teringin. Dulu kan. Dulu sebelum ada live video ni kan, ingat tak nak kuih raya semua, kalau buku-buku resepi kan, tu pun kita dah terliur kan. Ya, betul. Tambah kalau buat live video ataupun buat video kan. Tak pun cara dulu orang bagi sampel. Bagi sampel. Ada lagi tak ada lagi. Dan macam sekarang ni kalau ada pun kena beli. Betul. Kita nak jual produk ni. Review orang lain lah. Orang lain review kan. Bukan semua percuma lah sekarang. Betul, tak percuma. Tak percuma dah. Tak sedap tak payah beli dah. Tak sedap, jangan beli. Tapi dah orang kata dah invest dah untuk sampel tu. Kan? Kita kadang itulah, tapi dia kadang tu kita kata ikut selera juga. Kadang orang kata sedap kan. Kita makan biasa je. Kadang benda orang tu kata viral. Kita makan. Itulah. Biasa. Okey, dalam hebahan promosi kepada pelanggan ni, apa yang kita masukkanlah elemen yang macam Intan cakap tadi tu kan, FOMO, urgent call to action kan, cepat stok terhad, jangan tunggu lama-lama, jangan lepaskan peluang, harga akan naik esok. Kita buatlah macam tu supaya pelanggan ni rasa macam kena beli hari ni juga, tak boleh tunggu tertarik dah. Tertarik. Kita dah cakap tadi. Ingatkan pelanggan berkali-kali. Maksud macam hebahan ni kan, contohnya macam HQ, kalau macam untuk pelanggan baru, dia buatlah secara hebahan secara macam umum. Kalau macam atas social media. Tapi kalau untuk pelanggan yang dah memang selalu beli brand dia, ada cara lain tak yang dia boleh hebah? Macam melalui email ke? Guna WhatsApp blast. WhatsApp blast kan? Sebab dia dah ada data pelanggan. So dia boleh tawarkan lagi special untuk kita panggil apa tu, customer setia dia kan. Loyal customer dia boleh ni bagi voucher ke, special untuk
loyal customer. Boleh tarik lagi perhatian pelanggan. Diskaun. Hanya untuk anda. Selalu yang tu lah yang kita dapat kat WhatsApp. Kan? So kita pun kena Terima beli kasih ni. kerana setia. Itulah tambah pula kita kalau aku beli kurang RM5 tapi harga kat website harga asal kan. So kita akan rasa nak beli. Dan selain daripada kita letak CTA ke ataupun FOMO tu, kita kena ingatkan pelanggan kita berkali-kali. Maksudnya kita punya hebahan promosi tu berkali-kali kena sentiasa buat lah. Supaya mesej tu sampai. Sebab kadang-kadang kita letak pukul 12 kan, kita buat ads pukul 12. Mungkin dia tak tengok pukul 12 tu. So kita sentiasa buat supaya dapat dekat dia. Dia tahu kita buat promosi. Okey, dah habis dah. Tapi sebelum tu, ada soalan nak tanya. Macam mana, contohlah tadi cakap macam stok tu kalau tak habis kan. Kalau dia tak habis selepas musim raya, apa strategi terbaik yang HQ boleh buat untuk habiskan stok tu? Buat promosi. Promosi combo tu lah. Buat promosi combo. Flash sale semua tu. Jadi boleh kata untuk bisnes ni, promosi ni memang tak berhenti. Jadi sebelum kalau kita tak ada data, kita tak tahu tau produk tu dah habis. Produk tu dah habis ke belum, laris ke tak. Sebab kadang-kadang produk tu dalam warehouse kan. Itulah pentingnya kita emphasize data ni. Daripada data tu kita tahu mana produk yang tak laris. Daripada situ kita boleh terus buat promosi. Betul. Tak pun kan kita dah ada data tu, kita tengoklah tahun lepas dia tak beli lagi produk ni. Why not kita cadangkan. Okey, ada soalan? Ada soalan. Ada orang komen ya? Jom kita baca soalan tu. Okey. Salam hai, saya nak tanya. Daripada Siti Fatimah Muhammad Siddiq. Terima kasih Siti Fatimah. Terima kasih Puan Siti kerana menonton live kami. Soalannya adalah bagaimana teknologi dan sistem automasi boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan stok semasa musim raya. Maksudnya automate system tu lah. Sistem. Daripada situlah kita tahu. Daripada bila kita guna sistem, daripada situ kita boleh cepat buat keputusan. Puan Siti, daripada situ kita boleh cepat buat keputusan. Daripada situlah kita Puan Siti akan tahu produk mana yang laris, yang perlu Puan Siti tambah stok, produk mana yang kurang laris, Puan Siti boleh buat promosi untuk habiskan stok. Sebab dalam sistem tu sendiri memang semuanya automated. Betul. Dan kalau kata-kata kita untuk stok raya ni kita kena pantau setiap hari kan. So bila kita guna sistem, kita boleh terus pantau. Puan Siti tak perlu, kalau manual kita perlu record dalam tu kan. Kalau kita guna Excel kita perlu record. Apa soalannya kat sini, ada tak masa untuk record tu? Maksudnya nak tengok hari-hari kan. So itulah kebaikan sistem tu, kebaikan teknologi untuk bantu dalam pengurusan stok. Betul. Boleh kata kalau bayar kalau buat pembelian dekat website pun, bila bayaran tu tak berjaya ke sistem alert. Dia tahu stok makan. Macam contoh customer add to cart, stok dah tolak 5 dah. Tapi bila final ujung-ujung pun bayaran tak berjaya, jadi sistem detect, dia masukkan balik 5 tu. Kita tak payah susah kan. Kita tak payah susah-susah nak track semua tu. Sama jugalah sebab kita kata apa, dalam uruskan stok raya tadi ada yang boleh kita buat adalah pre-order. So kalau kita guna sistem, dalam tu dah tersedia features untuk pre-order yang mana kita tak perlu risau stok tu cukup ke, stok yang kita update tu kan cukup tak, perlu sebab sistem akan bagi kita notifikasi. Kalau dah habis stok pre-order tu, kita boleh tambah. Kita boleh tambah. Ni kira dalam strategi yang just in time tu lah. Just in time. Bagus Intan ingat. Ingat. Terima kasih kepada yang tanya soalan. Terima kasih kepada Siti Fatimah. Sebab Tanya harap menjawab lah soalan tu. Kalau ada soalan lagi, tak boleh terus tanya. Komen je. Komen je, jangan risau. Kami ada rakan yang penuh dengan info. Okey, Ira, boleh teruskan lagi. Okey, setakat tu itu je lah berkenaan dengan cara urus stok tadi. Cuma sebab tadi kita dah sembang panjang, jadi saya nak ulang poin-poin penting tu lah. Okey, yang pertama tadi adalah analisis jualan tahun lepas. Analisis data jualan tahun lepas. Okey, yang kedua tadi apa? Tengok tengok stok, pantau stok real time. Okey. Yang ketiga, just in time. Strategi just in time. Yang keempat, buat promosi. Kalau kita tahu produk tu masih banyak stok. Yang kelima, hebahkanlah kita punya promosi tu supaya pelanggan kita tahu, sedar kita buat promosi. Okey, dan kesimpulannya kat sini dalam nak menguruskan stok ni, yang paling penting tu adalah kita ada data dan kita kena tengok data kita, barulah daripada situ kita akan tahu produk mana yang laris,
produk mana yang kurang laris. So kenapa kena tahu? Sebab apa? Nak elakkan kerugian, nak maksimumkan keuntungan. Okey. Nasihat Dan Nak maksimumkan keuntungan, nak kurangkan kerugian. Baru bisnes tu tersusun dan keuntungan meningkat. Dan penting juga untuk ada sistem Betul-betul. Yang record sedia semua lah. ni. Yang Dah sedia ada. sedia. Dari setiap kita punya operasi punya perkara tu, semuanya dah automated. Betul Intan. Okay. Jadi untuk hari ni info yang kita dapat daripada rakan kita ni sangat bermanfaat lah. Terutamanya pada business owner. Sangat berinformatif. Kena time dia tu dengan bulan puasa dan nak raya nanti. Semoga info yang diberikan hari ini bermanfaat. Dan Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi kan. Betul. Kami sangat menghargai sebab apa? Sebab setiap soalan ni kita boleh kupaskan lagi. Dan mana tahu kadang tu ada point yang dalam kita cakap ni tak terkeluar. Tak terkeluar. So bila ada kan? soalan tu kita boleh kupas lagi dengan lebih mendalam. Betul. Dan Intan macam biasa, Macam biasa. nasihat kita jangan lupa untuk Subscribe, share dan juga like dan juga komen pendapat anda tentang video ini, dan kalau ada cadangan untuk next topik anda boleh terus komen dekat bahagian komen. Betul. So dengan itu jom kita kejap belum sehingga kita berjumpa lagi. kita jumpa lagi. Kami off air dulu. Bye bye. Bye bye.